Bila dia orang ini ada dalam negara kita, macam Syarif tanya tadi, melibatkan kemanusiaan. Bagaimana dia orang nak duduk sini, nak bekerja di sini, atas dasar kemanusiaan apa yang kita perlu berikan kepada mereka? Baik. Atas dasar kemanusiaan, negara dan juga kita sebagai rakyat Malaysia, kita dah berikan hak kepada mereka sebenarnya 3 tahun untuk transit dalam negara kita. Itu adalah dasar kemanusiaan yang Malaysia bagi. Dia tidak ada perjanjian, tapi dia membenarkan Rohingya berada dalam negara kita, membenarkan pelarian tanpa diambil tindakan undang-undang. Ini adalah satu sifat tolak ansur budi bicara atas dasar kemanusiaan. Bila dia orang ada di sini, dia orang tak boleh bekerja. Tak boleh bekerja tu bukan undang-undang yang ditetapkan oleh negara kita. Itu adalah hak oleh pelarian undang-undang antarabangsa yang tak boleh bekerja. Baik. Bila dia tak boleh bekerja, dia duduk dalam negara kita, dia nak makan apa? Dia tak boleh makan, dia nak sewa tempat tinggal apa? Dia tak boleh sewa tempat, dia tak boleh sewa, dia tak ada tempat tinggal. Dia terpaksa bekerja. Apabila dia terpaksa bekerja, dia telah mengambil hak rakyat Malaysia dengan bekerja. Dan dia ada di kalangan dia orang ni buka perniagaan. Bila dia orang buka perniagaan, dia orang telah mengambil hak rakyat Malaysia dalam perniagaan. Bila dia orang menggunakan subsidi, dia orang mengambil subsidi rakyat kita. Ini yang berlaku sebenarnya. Apa fungsi UNHCR? UNHCR ni sebenarnya perlulah berikan mereka tempat tinggal, pergilah berikan kepada mereka duit untuk bantuan kehidupan, untuk medical, untuk sekolah. Semua ni UNHCR yang kena buat. Tapi perkara ni dia orang tak buat. Bila kata tadi atas dasar kemanusiaan, ini sahaja Malaysia boleh bagi kepada dia orang selama 3 tahun. Tetapi sekarang ni dia orang duduk 40 tahun. Macam mana lagi kita tak nak bagi lagi atas dasar kemanusiaan? Kita tak tangkap atas dasar kemanusiaan. Kita biarkan dia orang ada dalam negara kita atas dasar kemanusiaan. Sepatutnya UNHCR kena mainkan peranan dalam masa 3 tahun negara kita bagi penempatan, bagi dia orang duduk, dia orang kena usahakan Rohingya ni ataupun pelarian ni dihantar ke negara ketiga. Sebab apa dia orang tak hantar ke negara ketiga? Dalam dunia ada lebih kurang 148 negara yang tanda tangani ratifikasi terima pelarian. Tapi kenapa negara kita ni menjadi tempat lambakan pelarian? Dan kenapa kita nak dituduh atas dasar kemanusiaan? Ini negara dah bagi, rakyat dah bagi, kita dah setuju. Tapi UNHCR tak mainkan peranan dalam menangani isu melibatkan hak kemanusiaan ini sekarang. So dari persepsi surplus ni, apa yang patut kita lakukan pada warga yang ada status UNHCR ni? Okey. Bila negara lain pun tak ambil, UNHCR pun tak hantar, kita nak pergi hantar mereka, dia pergi mana? Sebenarnya, negara kita ada hak sebagai negara yang berdaulat. Okey. Kita ada hak kita. Okey. Apa fungsi UNHCR berada dalam negara kita? UNHCR ni menguruskan pelarian. Kita boleh tanya kepada UNHCR, apa peranan dia orang ada dalam negara kita kalau dia orang tak boleh hantar 3 tahun ke negara luar? Ini satu persoalannya. So perjanjian transit 3 tahun. 3 tahun di setiap kad tu 3 tahun. Dia ada kad tu 3 tahun untuk dia orang bagikan transit dalam masa 3 tahun. UNHCR perlu usahakan hantar dia orang ni ke negara ketiga. Tapi sekarang ni UNHCR tak mainkan peranan. Sebab tu ada 40 tahun, ada 47 tahun, ada 30 tahun. Dalam 100 mungkin seorang. Seorang dia hantar. Kan? Dia hantar seorang. Dan dalam masa yang sama, apabila dia orang ni tak hantar ke negara ketiga, kita tak boleh hantar. Malaysia tak boleh hantar dan saya nak bagi tahu di sini UNHCR pun tak boleh hantar. Melainkan ada permintaan daripada negara ketiga. Baik. Bila tak ada permintaan, UNHCR ada di sini, dia keluarkan kad. Dan siapa yang perlu tanggung lambakan pelarian? Negara kita perlu tanggung. Rakyat perlu tanggung. Duduk dengan dalam kawasan dia orang, pekerjaan dikongsi, perniagaan dikongsi. Ini semakin hari dia akan berkembang, dia orang ini akan berkembang dan akan jadi satu gejala sosial, budaya dan macam-macam dalam negara. Hasil daripada kegagalan UNHCR ni untuk hantar dia orang ke negara ketiga. Ini sebenarnya kita perlu lihat bahawa rundingan perlu berlaku. Tekanan perlu diberikan kepada UNHCR untuk hantar dia orang ke negara ketiga saja. Bercakap tentang warga Rohingya lagi Ustaz. Kita pun sering melihat Ustaz ada masuk ke pasar Borong Selayang. Kita pun lihat ada operasi ni boleh dikatakan selalu. Tapi kenapa
komuniti Rohingya, especially di Selayang apa semua, masih lagi tidak selesai sehingga sekarang. Tangkap ramai, esok kita tengok ada lagi. Apa masalah sebenarnya kat sini Ustaz? Kalau daripada pandangan Ustaz. Baik, saya nak sentuh tadi atas dasar kemanusiaan. Sebenarnya kalau kita tengok, kita di surplus lah yang sedang membela hak kemanusiaan kepada etnik pelarian. Sebab kita minta dia orang ni dihantar ke negara ketiga. Apabila dia orang ni dihantar ke negara ketiga, dia orang akan mendapat hak dia orang sebagai manusia yang merdeka. Dia orang akan kena diberikan pekerjaan, kena diberikan penempatan, anak-anak dijaminkan persekolahan, dan dia orang akan dijamin dengan kebajikan, medical. Sebab itu kita sekarang ni surplus yang push untuk diberikan hak dilayan sebagai manusia yang merdeka kepada etnik Rohingya ni. Orang duk tengok kita hentam. Sebenarnya itu yang kita nak bagi. Ada Rohingya mai jumpa kita hasil daripada kita mendesak UNHCR. UNHCR sedang keluarkan kad kepada dia orang. UNHCR baru sedang aktif untuk hantar orang keluar ke negara ketiga. Selagi mana dia orang ada dalam negara kita, selagi itulah dia orang tidak mendapat hak sebagai manusia yang merdeka dalam negara kita. Bermakna kalau ada yang duk bercakap tentang kemanusiaan, saya nak bagi tahu, selagi pelarian ada dalam negara kita, selagi itu hak melibatkan kemanusiaan dia orang tak dapat. Okey? Baik, tadi kita pergi ke Selayang. Baik. Dia tidak akan selesai melibatkan operasi. Operasi ni apabila berlaku tangkapan. Pasal apa boleh jadi tangkapan? Bila Rohingya ni ataupun pelarian-pelarian yang memegang kad UNHCR, kalau dia orang pegang kad, dia orang jalan pergi daripada utara ke selatan, seluruh Semenanjung, dia orang tak salah. Sebab dia orang ada kad yang dia orang boleh duduk. Bila berlaku operasi, dia orang tengah bekerja. Bila bekerja, dia orang salah gunakan kad pelarian. Salah gunakan kad UNHCR. Berlaku lambakan tangkapan, dipanggil tangkapan ini dibuat untuk dokumentasi. Jabatan Imigresen masuk, buat tangkapan dokumentasi, balik. Dia akan pergi di dia orang punya pejabat, dia orang punya depo, dia punya tempat pos dia orang buat semakkan dokumen. Bila dia orang buat semakkan dokumen, dia orang ni pemegang kad UNHCR. Dia orang nak buat apa dengan pemegang kad UNHCR ni? Dia orang akan telefon pejabat UNHCR. Bila telefon pejabat UNHCR, dia akan ambil masa, dalam masa seminggu, 2 minggu, sebulan, dia orang hantar balik dia punya pegawai, hantar dia orang pegawai, mai Jabatan Imigresen, sahkan kad saja. Bila sahkan kad UNHCR adalah kad yang dikeluarkan oleh UNHCR, lepaslah dia orang ni. Tu cerita dia. Dia orang akan lepas. Patutlah tangkap 10, tak lama kita tengok 10 ada balik. Dia akan lepas. Baik, satu, dia melibatkan penempatan. Di Selayang tu dah jadi satu penempatan pelarian-pelarian Rohingya. Sebab kita tak ada kawalan. Contoh, bila dia orang ni dapat kad UNHCR, UNHCR pula tak berikan kepada mereka penempatan. Bila tak berikan penempatan, dia orang terpaksa cari rumah-rumah kos-kos rendah ni untuk sewa. Dan di Selayang tu ada Pasar Borong. Pasar Borong ni tempat dia orang bekerja dan berniaga. Dan dalam masa yang sama di Selayang tu juga ada rumah-rumah kos-kos rendah yang dia orang boleh sewa. Sebab itu dia jadi satu tempat, dia punya koloni ataupun penempatan komuniti dia orang ramai di situ. Ada pekerjaan, ada perniagaan, ada penempatan. Sebab itu dia orang jadi Selayang tu adalah tempat tinggal dia orang. Sebab tu isu ni tak boleh diselesaikan. Dia tak akan mampu diselesaikan. Dia orang boleh buat operasi. Dia orang buat operasi, tangkap dia orang kena lepas. Dia orang tak boleh hantar ke negara Myanmar dan dia orang tak boleh hantar ke negara ketiga. Ini yang berlaku dalam isu ni. Kita nak minta lah untuk UNHCR bekerjasama dengan MKN dan KDN, selesaikan isu melibatkan penempatan, selesaikan isu melibatkan lambakan dia orang sedang bekerja. Semua ni perlu diselesaikan secara tuntas. Tetapi kita juga nak bagi tahu, janganlah ambil jalan penyelesaian dengan memberikan kepada mereka pekerjaan. Kalau berikan pekerjaan, dia dah ambil hak rakyat Malaysia. Sedangkan pelarian tak boleh bekerja. Kalau kita di surplus, kita punya matlamat dalam kita bawa suara ni adalah mendesak kerajaan untuk segera desak UNHCR hantar dia orang ni ke negara ketiga.